Okay, kita dah sampai dekat Seri Pasifik. Kita nak pergi dekat Pesta Buka Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Okay, now kita nak pergi ke bilik kita untuk rehat dulu sebelum kita nak turun bawah sebentar lagi untuk melihat buku-buku yang ada di PBAKL. Okay, sekarang kita dah sampai dekat bilik hotel dekat Seri Pasifik Hotel untuk kita pergi ke PBAKL 2025 berhadapan dengan Sunway Putra Mall. Okey, ini adalah Seri Pasifik Hotel. Hotel yang kebiasaannya Hussein akan menginap setiap tahun untuk pergi ke PBAKL kerana hotel ini sangat berhampiran, bersebelahan lah PBAKL. Jadi seronok lah, dekat kan, sebelah je. Untuk korang yang belum tahu, PBAKL 2025 berlangsung daripada 23 Mei hingga 1 Jun 2025 bertempat di WTC Kuala Lumpur. Ini antara acara buku terbesar di Malaysia dan Asia Tenggara. Setiap tahun, ribuan pengunjung datang serbu booth penerbit kegemaran masing-masing. Okey, jom kita masuk dan tengok apa yang menarik tahun ni. Usai excited gila nak cari buku-buku baru dan mungkin penulis-penulis hebat juga. Okey, yang kita tengok sekarang ini adalah booth visi. Booth visi ni selalu ada promosi hebat. Ini hari kedua saya dekat PBAKL tapi saya nak pergi Sunway Putra Mall sebab nak beli baju. Congratulations on the collaboration, by the way. Terima kasih Mr. Ariel. Kat sana pun ada Pelangi, Karangcraft, BTS dan tak lupa booth dari penerbit luar negara. Memang raba mata, ada diskaun sehingga 70% dan ada juga buku serendah RM1. Kalau Hussein datang hari bekerja, suasana tak terlalu sesak, sesuai untuk yang nak selesa pilih buku. Seronok sangat. PBAKL telah terus mengangkat martabat buku, ilmu dan budaya membaca ke tahap yang lebih tinggi. Ini antara buku-buku yang Hussein cari. Buku dari penulis fiksi, penulis popular, dan Usai lebih pada banyak mencari buku ilmuan, buku pendidikan kerana Usai kan seorang pendidik dan juga guru tuition, jadi Usai banyak cari buku pendidikan lah. Penat pusing-pusing, sekarang masa untuk kita berehat. Kat sini ada terdapat macam-macam makanan. Banyak-banyak pilihan ada dekat sini. Ada air, makanan dan ianya sangat sedap dan harga pun patutlah lah untuk student kerana ramai student berada di sini, iaitu pelajar lah. Setelah itu kita boleh beramah mesra dan merakam bersama penulis-penulis dan pencipta buku yang terkenal daripada dalam dan luar negara. Okey, semalam dah settle, usai dah shopping. Balik pukul 9 lebih dekat pukul 10. Memang dah last day untuk PBAKL. Jadi usai dah macam balik tu macam dah tak buat apa-apa dah, terus tidur. So pagi ni tadi dah breakfast semua ni, dah balik hotel, dah mandi. So kita nak tunjuk lah apa yang buku-buku je kita beli kan untuk 2 hari yang usai dekat PBAKL ni. Okay, yang first Usai beli banyak buku pada budak-budak lah sebenarnya, sebab Usai kan sekarang dah jadi teacher kan untuk budak sekolah rendah. So Usai beli macam ni lah, beli benda ni, beli ni lah.
Yang ni RM2 je. Beli 2 je. Sebenarnya nak beli banyak tapi yang lain semua macam dia macam stok lama. Biasa stok lama kan. Jadi kita beli ni je lah. Beli 2. Ni macam macam whiteboard lah. Macam whiteboard tulis 1, 2, 3 sampai 20 macam tu lah. Sebab murid usaha semua skor rendah kan. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi ni bagi usaha sesuai lah untuk mengajar diorang. Sebab kadang-kadang ada yang macam tahun 2 pun belum boleh baca lagi kan. Jadi kita belilah buku-buku untuk mereka. Khususnya saya yang seronok kan, usah beli pula ujung-ujung dia memang bagi harga kau punya. Macam ni Usai ada beli satu ni tau, yang seronoknya. Usai beli ni. Usai rasa ni best juga. Dia ni harga dia Usai beli dalam 60 lebih lah, RM65 macam tu. Tapi biasa kalau beli RM65 ni satu je. Biasa RM65 satu, tapi yang ni saya beli ni, dia bagi free gift ni. Dia bagi free gift lagi ni. Dia bagi free gift lagi ni. Lepas tu dia bagi free gift lagi ni. Free gift lagi ni. Jadi Usai beli RM65 dapatlah semua ni. Kalau yang ni best sebab dia macam Usai kan tahun 1 kan. Tahun 1, tahun 2. Jadinya diorang macam ada yang belum faham lagi ABC. Ada yang belum boleh baca dengan baik. Jadi Usai rasa Usai akan mengajar mereka dengan menggunakan buku ini. Seronok tau buku ni. Rasa dia buku daripada Indonesia tapi taklah semua dia punya ni boleh kita gunakan. Jadi Usai akan mengajar sambil tu Usai akan tolong sekali membantu mana yang ejaan dia tak berapa okey. Sebab dia punya apa panggil lah, lari sikit. Dia punya ni lari sikit lah. Jadi macam A, kalau baca A kan kita A, kalau macam bahasa Indonesia mungkin dia macam lari sikit lah dia punya sebutan. Jadi kita kena tu lah. Tapi seronok sebab dia macam ni lah. Dia macam ni. Lepas tu contoh macam F. Flamingo. Lepas tu dia ada lagu. Kamu tengok juga dekat dia punya jualan dia dekat. Dia punya jualan dekat mana ni? Dekat online. Agak berbeza sikit daripada yang kita beli kan. Jadi berbaloi lah beli kat PBKL. Lepas tu yang ni dia bagi free gift. Yang ni Usai suka sebab dia buku doa. Jadi Usai boleh berdoa sekali dengan anak-anak murid kan kalau kita buku ni. And kita buka ni. Assalamualaikum sahabat. Yuk kita belajar adab sebelum tidur. Sebelum wudhu kita membaca ayat kursi. Lepas tu buku ni pun best juga. Dia buku ni macam buku cerita. Lepas tu Hello Flamingo, nanti saya nak bawa awak ke mana-mana. Okey lah, boleh berbaca dengan anak-anak kan. Anak-anak dengan anak murid. Boleh lah. Lepas tu buku macam ni. Dia macam kalau macam nak bertanya dengan anak-anak ke kan, pekerjaan apa yang sesuai dengan orang yang mengajar. Jadi kita tulislah teacher ke, peguam ke kan. Buku ni pun menarik juga. So, boleh lah, free gift kan, kita ambil je lah. And then buku warna, biasa buku warna ni semua free gift dengan RM65. So siapa tak happy kan dapat harga runtuh kan. Lagi pesta buku. So berbaloi kalau pergi pesta buku memang dia orang tertunggu kan. Harga berbaloi tapi dia punya buku memang best lah. Lepas tu saya beli lagi buku cerita macam ni. Saya beli cerita macam ni, banyak saya beli ni. Tak berapa ringgit ni. Buku cerita macam ni. Tapi dia bahasa Inggeris lah, tapi it's okay lah. Ni macam ni. Ada 10. Sampai RM4 saja. RM4 ni dapat semua 10 buah buku ni. So saya happy lah. Semua buku-buku ni membantu saya dan juga anak murid Usai nanti. Seterusnya adalah buku Empowering Phonics Skills. Macam ni RM5 saja. Mereka buat macam ni RM5 saja. So kita boleh lah, tapi dia macam sekolah rendah lah. Macam tahun 1, tahun 2 boleh lah. Macam prasekolah. But it work je lah. Dia sangat berbaloi lah untuk Usai. Sebab harga dia cuma RM5. RM5 tapi dia memang bantu Usai sepanjang hayat lah untuk kita mengajar kan.
Selain tu saya beli buku matematik macam Abacus. So saya nak mengajar, nanti kita boleh buat rujukan sekali. Sampai tu buku ni best sebab ada apa? Dia ada video, sediakan video lah, kita boleh scan. Tapi it's okay. Seterusnya Ustaz banyak pada buku macam bahasa Inggeris lah, sebab Ustaz nak, sebab mamul Ustaz banyak yang English dia kurang mahir, jadi kita beli banyak buku sekolah macam ni lah. Tahun 1 actually, tahun 1, tahun 2 agak lemah bahasa Inggeris dan juga membaca dan juga mengenal ABC. So saya belilah buku macam ni. Ni adalah buku ni macam, kau tahu buku ni berapa? Kalau kat luar macam ni paling-paling pun RM8, RM9. Tapi ni saya beli 1, 2, 3. Dia ada macam siri lah, buku 1, buku 2, buku 3. Dan harganya satu ni cuma RM1. So saya beli 3. So jimat RM3. Kalau kat luar dah RM30, tapi kita beli RM3 je. I think itu je lah kot buku keilmuan yang saya beli. And ada lah buku novel saya beli, tapi banyak sangat buku novel tu. Jadi usai kalau nak buat kat video ni, vlog ni memang tak sempat. So apa pun, thank you so much sebab dah menonton saya punya video sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, share, okay. And mungkin kita akan bertemu lagi di PBAKL 2026 pada tahun hadapan pula. So thank you so much. Jumpa lagi for my next video. Bye bye.